Yang menamakan Allah tu Allah, pertama sekali dalil dalam surah Taha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimus salah tali zikri. Okey. Itu satu dalil kalau dia minta kan. Yang bermakna sesungguhnya aku ni, ana ni Allah. Innani anallah la ilaha illa, tidak Tuhan melainkan aku, la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah aku, aqimus salah, dirikanlah solat dan tali zikri. Setelah mengenal aku, barulah sembah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingati aku. Satu. Kedua, di alam wahdah, yang mana antara Nurullah dan Nur Muhammad tu, diringkaskan ceritanya, Nur Muhammad apabila ada kesedaran di situ, keluarlah daripada batinnya dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak Tuhan melainkan Allah, dan Allah menamakan Muhammad tu Muhammad Rasulullah. Jadi di situ Nur Muhammad menamakan Nurullah tu Allah, Nurullah menamakan Muhammad tu Nur Muhammad tu Muhammad, kan? Ya. Jadi peringkat pertama Nurullah dan Nur Muhammad, kedua disaling menamakan. Itu satu. Satu lagi, yang mana kalau ditanya siapa namakan, kamu yang menamakan lah. Sebab Allah, sebab kalau kamu tak sebut Allah, tak ada Allah. Kamu sebut adalah Allah. Kamu yang menamakan Tuhan kamu Allah. Allah lah. Kalau kamu tak nama, tak adalah nama dia, tak bernama lah dia, kan? Ya betul itu. Kan? Siapa yang namakan Allah? Kalau kau panggil Allah, Allah lah. Kau tak panggil Allah, tak adalah. Bila kau sebut, adalah. Jadi yang namakan dia bukan orang lain, kau sendiri yang menamakannya. Okey. Tetapi kalau kau kenal hakikat diri, al-insanu sirri, mana kau kenal tu, maknanya yang menamakan hanya dirinya sendiri, menamakan dia sendiri. Nah, iyalah. Dia memanggil nama dia sendiri, kan? Kalam dia. Tetapi kalau dulu-dulu para ulama dulu, para ahli yang dulu, zat yang masa dulu menamakan apa zat tu, di mana sebab tidak ada nama nak, tidak ada sempat nak boleh sebut, tidak ada sebutan di situ. Dan juga kena kalau apa faham ataupun tahu tentang usulnya, di mana kelahiran daripada kosong kepada titik kepada huruf tu, alif lam lam ha tu, zat sifat asma dan af'al. Kalau tahu perjalanannya di situ, daripada kosong yang hampa tu, kosong yang ada tu, kepada pentajalian tu, titik dan juga huruf tu, barulah berhuruf. Bila berhuruf, barulah bersuara ataupun bernama. Sebelum berhuruf, titik. Sebelum titik, kosong. Kalau faham situ pun, di situlah juga yang dikatakan alif lam lam ha, zat sifat asma dan af'al. Itu juga perjalanan cerita dia. Dan juga ya, kalau kita tengok dalam surah Al-Ikhlas, kul, katakanlah, kul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah tu esa. Itu siapa yang sebut? Allah yang beritahu pada Muhammad, suruh mengatakan Allah, aku ni esa. Jadi siapa? Allah juga yang berkata di situ. Muhammad tu wujud dirinya. Jadi sifatnya berkata-kata untuk zatnya, menyatakan zat. Jadi dikatakan sifat menyatakan zat. Zat tanpa zat tak ada sifat. Kerana zat adanya sifat, nyatanya sifat kerana zat. Kerana zat adanya sifat, nyatanya zat kerana sifat. Ada sifat kerana ada zat. Nyatanya zat tu kerana sifat, kerana adanya sifat. Tak ada sifat, tak boleh nak nyata zat. Dan kalau kita tengok kalimah alif lam lam ha tu, Allah, nama dia Allah, itu di mana? Surah Innani Anallah tu. Tapi kalau kita katakan buang alif tu, lam lam ha tu, lam awal, lam akhir dan juga ha tu, lillah tu, kita rujuk pada surah Al-Baqarah ayat 284,
Walillahi ma fis samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah segala isi langit dan bumi. Itu lillah, Allah juga, dia juga. Ataupun surah Al-Baqarah ayat 115, walillahil masyriqu wal maghrib fa innama tuwallu wajhullah tu. Mana ke mana saja kamu menghadap, di timur dan barat, di situlah wajah Allah. Pun lillah juga dari situ. Buang lam satu, tinggal lam ha. Lam ha tu lahu kan. Itu di mana? Itu pada ayat 255 surah Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Allahu la ilaha illa, kan? Lahu. Ya. Buang lam lagi, tinggal hu saja, Itu adalah di mana? Surah Al-Ikhlas. Kul hu wallahu ahad. Jadi nama alif lam lam ha tu, buang satu ke, buang dua ke, buang tiga ke, tetap dia. Apabila buang hu, apa yang ada? Apabila apa yang ada, tidak ada apa-apa, kosong. Kosong yang ada. Kosong, ha? Tak lain daripada dirinya lah. Kosong yang ada. Tak berhuruf, tak bersuara, itulah dia. Buang hu tu, buang ha tu, tak ada huruf, tak ada suara, tak ada bunyi. Itu dia yang ada. Kembali semula kepada kenyataan dirinya tu. Insan, al-insanu siri tu. Itu dalil di luar. Dalil di luar tu maknanya dia mengambil dalil daripada lain. Dalilnya ada pada dirinya sendiri. Tak perlu dia nak bedah dalil orang lain, nak tanya orang lain. Dia tengok pada dirinya. Yang dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Melihatlah ke dalam diri kamu sendiri. Dalilnya pada diri kamu sendiri. Tak payah ambil dalil orang, tak payah ambil dalil tentang diri. Kaji diri sendiri, tengok diri sendiri. Siapa yang berkudrat, siapa yang beradab pada diri kamu. Jadi itulah, nak cari dalil. Dalil di luar tu dalil akli, dalil nakli, dalil daripada kitab, daripada ilmu, daripada penyampaian orang. Dalil orang pegang dalil dia, kita pegang dalil kita. Tu yang kita kata, kita nak pakai baju kita jahit baju kita untuk pakaian kita. Tak peduli orang lain, bukan dia nak pakai, kita buat, kita nak pakai untuk kita. Waalaikumsalam. Tengok pada diri sendiri. Kena pandai merasa, bukan merasa pandai. Pandai merasa dalam diri tu, melihat dalam diri sendiri. Allah segalanya. Jangan ada rasa pandai. Itu jangan rasa pandai, biar pandai merasa. Satu lagi, kita melihat Allahumma salli Muhammad. Tak terlihat selain daripada Allah di sebaliknya tu. Jagalah dirimu tu ataupun ahli keluargamu tu, yang mana ahli keluarga tu tujuh sifat ma'ani. Dirimu tu yang membawa rahsia Allah. Siapa bawa rahsia tu? Ruh tu apa? Dan menurut Muhammad dan Nur Muhammad tu ada tujuh sifat ma'ani. Jadi yang nak dijaganya tujuh sifat ma'ani tu daripada api neraka. Jangan diakui. Serah kepada dia segalanya. Kalau ada pada diri, bersihkan yang kita kata melalui pembersihan panca indera tu. Tujuh anggota bersih. Lepas tu naik pada bersih melalui tujuh sifat ma'ani, melalui inabah, zikir. Bersih lagi melalui awabah. Awabah yang dikatakan penyerahan mutlak kepada Allah, mentauhidkan Allah. Itulah. Kalau ada bertubuh lagi, ada syariat kuat lagi, bersihlah istighfar atas tujuh sifat, tujuh panca indera. Melihat, mendengar tu istighfar atas kesilapan, kesalahan dia. Elak daripada neraka, itulah ahli keluarga elak daripada neraka, kena istighfar, taubat. Kedua,